hari ini ada isu hangat, isu hangat seperti gambar di atas. Oke, ada isu yang mengatakan kalau boleh kita raikan semua pelajar yang mengambil keputusan SPM pada tahun ini. Tak kiralah cemerlang atau tidak sederhana ataupun um, lemah, okey, kita kena raikan. Namun isu ini telah menjadi viral kerana disalah faham atau disalah ertikan. Kerana sepertinya kita jangan raih yang cemerlang ini, okey, jangan ada plakat, okey, jangan ada simbol-simbol yang macam 9A, 10A macam itulah. Jadi di sini ada dua pendapat lah, dua pendapat berbeza. Ada yang menyokong, ada juga yang tidak menyokong. Baiklah. Ada yang mengatakan ini saranan daripada pihak KPM yang menyatakan jangan meraihkan yang melebih-lebih ke pelajar cemerlang ini. Kita harus meraihkan semuanya. Kita harus faham niat KPM sebenarnya niat mereka adalah murni. Mereka inginkan semua diraih kerana setiap pelajar itu sangat berharga. Okay, pelajar cemerlang kah, pelajar yang sederhana kah, pelajar yang tidak mendapat keputusan yang bagus kah, KPM menganggap semuanya sama, semuanya berharga. Namun ada juga segelintir ibu bapa yang berbeza pendapat, ingin mengatakan apa salahnya sambut pelajar cemerlang ini tadi, kerana apa yang mereka dapat itu adalah hasil titik peluh selama 2 tahun mereka bertungkus lumus untuk mendapatkan keputusan macam itu. Apa salahnya kita meraihkan mereka menggunakan plakat ke apakah untuk dijadikan kenangan. Okay. Kerana kita faham tidak semua pelajar yang mendapat keputusan yang rendah ini tidak berusaha. Mereka ini juga berusaha, namun usaha-usaha itu juga dia punya keputusan. Jadi di sinilah KPM ingin elakkan, yaitu pelajar yang berusaha tapi keputusannya itu juga. Bagi pendapat saya, mereka ini perlu diraihkan, pelajar-pelajar cemerlang ini perlu diraihkan kerana ini adalah hasil usaha mereka. Namun kita perlu ada cara yang lebih sesuai, mungkin SOP, cara-cara, tata cara dia macam mana nak meraihkan ni supaya tidak melebih-lebih sehingga kan mengguris perasaan pelajar-pelajar yang lain. Kenapa saya katakan perlu diraihkan? Kerana jika bahagian akademik, bahagian SPM tidak diraihkan kerana takut pelajar yang gagal, pelajar yang mendapat keputusan yang rendah ini takut mereka sedih, harus benda ini kita terapkan juga ke semua bidang, ke semua aspek. Contohnya sukan. Kalau yang dapat nombor 1 dan nombor 2, nombor 3, kita tidak perlu raihkan lah supaya menjaga perasaan yang kalah tu tadi. Contoh kalau pertandingan bola sepak, yang juara tidak boleh diraihkan, jangan angkat piala kerana kita nak jaga perasaan kawan-kawan kita yang terkeluar awal daripada saingan. Ataupun pertandingan bahas, berdebat, kita jangan angkat sijil kemenangan, jangan berikan hadiah kerana kita tak nak kawan-kawan kita merasa sedih di bawah pentas itu. Macam tak kena juga kan, tapi takkanlah hanya bahagian SPM saja kita nak jaga perasaan pelajar-pelajar yang lain. Pertandingan-pertandingan, kenapa kita tak nak jaga perasaan dia kan? Jadi saya bukan tidak menyokong cara ini. Saya sokong, tetapi kita perlukan SOP ataupun cara pelaksanaan dia supaya kita tahu macam mana apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Jadi supaya kita buat meraihkan itu tadi akan lebih sesuai, akan lebih diterima oleh mana-mana pelajar. Okey, apa pendapat anda? Adakah anda setuju pelajar cemerlang tidak perlu diraihkan atau di sebaliknya? Sila tinggalkan komen anda di ruangan komen.